Hai. Hai. Hai Azam. Hai, orang mana ni? Orang Kedah. Orang rumah awak. Weh, dia ada bini dah, weh. Oi, sorry, weh. Momok lah. Orang Kedah. Oh, Suri orang mana? Kedah. Orang Kedah. Oh, Kedah. Yang belakang siapa? Sepupu. Kenapa muka Suri macam Jasmine Sofiah? Kalau dia pakai tudung macam ni, macam Bella Park. Tak lah, macam tempak. Mini semua mana? Apa? Mini mana? Ada kat rumah. Ni semua orang Kedah lah ni. Ya, betul orang Kedah. Tak Suri ni kenal tak Jasmine Sofiah? Tak kenal? Kenal. Muka ni kalau pakai tudung ni macam Jasmine Sofiah tu. Ya, ramai kata macam tu lah. Boleh cakap Thailand ke? Dok kata boleh cakap Thailand? Kita orang Siam. Cuba cakap Siam. Lucu lah. Aduh. Sini lah ni. Acap ke ni? Ya, acak-acak. Saya ramai jumpa orang Siam tau. Tadi pun saya bawa invite orang Siam. Nama dia Pong. Oh, Wananan. Pong kaya? Pon ke Pong? Tak tahu nak sebut. Pong itulah. Kenal? Orang Kelantan. Dia lah tapi dia Siam ke? Orang Siam sama. Oh, kawan ke? Tak, baru kenal dalam live hari tu je. Oh, okey. Cuba cakap lagu, cakap Thailand sikit. Cakap Thailand. สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนเราแลกกับอาจับดีเนี่ยมันงามเหรอนี่มันงามพวนไม่รู้เท่าไรเองเนี่ยมันงาม ejek saya ke? Ha? Cakap apa tu saya tak faham pun. Saya kata saya lah ngajak. Oh. Tadi Nina kat Nini dia. Oh. Ha. Kalau nyanyi lagu Thailand cuba lagu Thailand. Lagu apa? Tak pandai sangat. Dudu tam. Aha. Du tam. Du เธอทำ ใช่จำเพิ่มเซ่ ทำไมถึงทำกับฉันได้โยโยดูเธอทำเยอะ เจ๊ ได้ aduh ni kawan-kawan ni semua Thailand lah siang bukan? Dia Hadlen Islam, Hadlen Melayu. Dua orang je. Islam. Suri bukan Islam. Bukan. Buddha. Tapi muka macam orang Melayu Islam ni muka tak macam orang Thailand. Kita ada Malaysia. Oh, daripada kecil? Dari kecil. Asal kecil. Loni umur berapa? Teka. 22. Tak sampai. Muda lagi? Oh, muda dah pakai braces. Biasalah kan. Gigi tak elok. Sama lah. Saya dulu pakai gigi tak elok. Pakai. Dah elok buka tak elok balik. Ada lain. Dah elok lah. Tiba-tiba satu ni buka lagi ke belakang. Sebab tak pakai retainer. Kena pergi pasar dekat kedai pomen. Itu rantai. Suri dah lama ke main TikTok? Lama dah. Oh, Suri bekerja sebagai apa? Restoran lah Suri. Kerja sama kali lah. Apa? Cili kampung. Tahu tak cili kampung dekat Penang? Pernah makan tak cili kampung? Ha? Cili kampung. Tak tahu. Jarang lah pergi Penang. Dah dekat KM pun banyak. Oh, kerja kedai tu? Dah, tapi Suri kerja dekat Penang lah. Dekat Penang. Kerja kedai makan? Restoran makan. Suri buat tom yum? Kita makanan kampung. Makanan kampung, family. Ikan masin ada? Kita masih ada. Oh, yang belakang ni sihat Mesti lepas tutup kedai dia makan kan? Ya, apa? Belum kawan. Yang belakang ni nama apa? Yang nama Lisa. Alisa, kenapa Alisa asyik nyorok daripada tadi? Alisa tahu kan kalau Alisa nyorok kami tak nampak. Alisa tak payah nyorok. Tak payahlah. Alisa bangunlah, kenapa nyorok? Ajak fikir tak mau. Kalau fikir Suri memang tak mau. Oh, Suri pandai menari. Hai, dah. Betul weh Suri pandai menari. Main ya bohong apa? Dia pun tahu dah. Saya kalau tengok ke atas je saya tahu Suri punya kelebihan apa. Saya macam ni saya dah tahu lah. Suri boleh menari. Bohong Betul tak? Saya macam ni ni. Suri pandai menari saya tahu. Betul. Dah pandai menari macam mana? Taibit. Saya tak nak menari seksi. Saya nak menari Thai ya. Tum, tak. Thailand punya. Ada?
Tak hati, saya tak hati. Cuba lah Suri. Tapi jangan yang nari yang kelakar, yang Thailand punya. Thailand macam Lisa Blackpink tu kan. Boleh? Dia boleh. Ma, tak pernah bukan Dia kat ni nak tak nam. Cak nam ya, kena. Dia pandai menari lah. Eh, Di belakang ni. Dia. Cepatlah Suri. Dia orang kata Suri boleh menari Thailand beat, Thai beat. Tum, tak tum. Tak tum, tak tum. Tak tum. Macam mana? Ni baik kola sama ni kon. Aku berani sebab dapat green light je guys. Macam mana? Menari sebuah. Hai. Macam ni yang Thai beat kan dia. Teng, tak teng. Dia ada Thailand. Tengok Tak dia. ada lagu. Takkan kawan tak ada handphone. Saya dia pergi berak lu. Tunggu Ai, tak. tunggu dia berak bila pula nak habisnya. Sah. Dan inilah dia nak berak pula. Chang rak te Suri, Chang rak te. Apa tu? Senator tu I love you. Bodoh lah komen ni. Aku pun baca. Saya bukan cakap I love you tau. Saya tak tahu dia baca komen. Aku ingat lagu. Iot Tak. tu. Jadi bini marah tak tahu. Manalah tahu dia tulis Chang rak te. Aku baca lah. Dan tiba-tiba bawa punya mana dah I love you shoot. Minta maaf kan. Saya bukan marah semua. Cabaan apa cabaan? Cabaan tu minuman tu. Minuman kan sebab tu. Oh, ingatkan nak bahasa Thailand. Janganlah tulis bahasa Thailand aku tak faham tiba-tiba I love you korang ni. Hai. Okey, kau dah standby. Suri dekat sini ramai tau tengok. Jadi macam Suri kena happy kan dorang. Tapi jangan menari AFC. Kita nak menari Thailand yang kelakar tu. Macam mana lah. Dia kena cari lagu Sat. Sabar Sat. Okey. Suri ni sporting. Jadi kau boleh follow Sabar dia. Sat. Sabar Sat. Suri ni Ya. siang Penang ke siang Kedah? Macam bunyi Kedah je. Siang Kedah. Oh, Patani. Aku kerja dekat Penang. Oh, kerja kat Penang. Suri dah kahwin ke? Belum. Suri nak kahwin bila? 25. Jadi best. Lama lagi. Awal lagi. Tak kalut. Tak kalut. Tak kalut tak apa. Okey. Suri. Amboi, dia duduk belakang tapi ada benda ke depan. Okey. Aku cakap dah, dia kalau cuba nyorok pun kita tak nampak. Dia tak boleh nak menyorok. Tak boleh. Mana orang kira lah. Belum soalan. Apa? Nak cakap saya pula? Serius tak? Lah, mana tu. Dah boleh ke? Diorang dah tak sabar dah ni. Okey, Sat. Buka lagu dah. Kena tengok dulu. Tengok dulu lagu macam mana. Guys. Suri pilihlah lagu. Suri suka lagu Thailand. Thai beat. Sabar, Sat. Lagu seluar panjang. Tut. Alah comel. Macam kucing raya. Macam apa? Macam kucing. Macam apa? Macam kucing. Lagu pun tak tahu lah. Macam kucing makan nasi banyak satu hari. Ni lah comelnya. Nak Lagu kata kat saya tu. Bukan, saya kata kat Suri. Okey, ikutlah Suri lagu apa? Thai beat. Sat. Yang kawan Suri ni nama apa? Kawan? Mana kawan? Cik lah, awak lah. Umur berapa? Nama apa? Saya nama Lisa. Awak nak tanya berapa kali? Oh, Lisa. Kalau saya panggil selain daripada Lisa boleh? Panggil je lah. Saya panggil Mucekin boleh? Mucekin. Huwag tayo kong syempre. Kalau dia lempang aku bergegor tulang dah. Dengar lagu. Dengar. Ayo keluar kan. Dengar tak? Okey. Kelas style Suri lah. Ui, wahai tu. Ui. Macam Lisa Blackpink pun. Ui. Macam mana lah? Dah. Yang kecil tu boleh buat. Yang sebelah awak ni boleh buat tak? Yang sebelah awak ni.
Try lah. Cuba lah. Wah, thank you. Suri, Dia dah handphone tu bubuh kat depan ni lah, tak dengar. Okey, bagi tahu tajuk lagu tu, saya nak fight. Okay. Okey, bagi tahu tajuk lagu tu. Sudah. Dance tam dia tak lah dah send kat sana dah tulis bahasa Thailand. Apa tajuk lagu tu? Kan pui, kan? Sabar. Suri tunjuk saya fight. Oh, tarik bulan Ni, saya tarik matahari. Mengfai men. Aduh. Tajuk dia tak nampak, dia tulis bahasa Thailand. Ni yang dance tam chai. Macam mana D? pun ha? D A-N Danjai. Tam chai T-A-M-C-H-A-I Damcai. tam chai. Mana 20 tak ada lagi. DJ tu. Dia ada bawah sekali. Damcai. Ini mai belum tak ada. Dah boleh kan? Tajuk dia. Tapi dia bayar sangat tu. Beduk lah. Dah. Tak apa. Buka satu phone je. Maybe dengar. Ni. Tak apa. Saya pakai lagu ni je. Sekarang ni Suri bagi. Yang ni ke tepi lah. Aku tak nampak. Aku nak Suri buat. Tak lah. Bagi tak girang. Tepi. Okey. Suri buat dulu. Bukan lagu siapa dia? Lagu Suri lah. Ambil handphone Suri buat depan. Dia sibuk nak kat situ kalau tahu bodoh dia nangis. Ryan bak. Tahu bodoh. Okey, mula. Dah. Okey. Aku tahu bodoh. Dia kena tarik macam ni. Kaki ni dia kena macam ni. Tarik macam ni. Lepas tu dia kena macam ni. Macam mana? Dia duduk macam ni. Kaki ni kena pusing macam ni. Tu kanan jalan macam ni. Tu kena tarik macam ni. Okey, cuba. Okey. Macam mana? Ni aku bawa ni. Satu lagi satu. Alah, cepat pula. Hai Suri. Ya, bos. Dia ajak fight nari dengan kita. Dekat kita tak reti ke? Nari apa? Nari tarik bulang. Oh, okey. Boleh, bos. Boleh. Kejap. Jangan. Dah kenapa semua nak menari ni? Tak payah. Okey. Dah kenapa semua nak menari? Tak payah. Kau nak buat apa? Kau boleh fight juga ke? Lah, ingat ke bos saya suruh saya fight? Saya pun nak fight dah lah. Tak apa. Kau kalau fight ambil risau. Bahaya lagi. Aduh. Bang. Ya. Jap lagi kita try lawan PK 4 lawan 4. Tapi jap kita nak sembang dengan Suri sat lagi. Pon naik balik kita fight PK lah. Okey, boleh. Okey. Jangan. Okey. Beres. Takut orang ni. Okey. Ni gini. Okey. Ui. Macam mana Suri boleh nari lembut gitu? Dia macam ni. Kaki ni kena pusing kot ni. Lepas tu tangan ni. Badan pergi dulu. Okey. Stop. Nak tengok hak tu boleh buat. Hak tu. Okey, macam ni. Bukan hak tu boleh buat. Hak tu. Healthy. Oh, dia ajar kita nari pula. Kita betul. Okey, duduk. Otak. Okey. Hak ni. Tanya sikit. Perut. Hilang dah.
Hello? Parut kena pergi dulu. Parut kena pergi dulu. Macam ni. Ini. Pergi dulu. Tak ada macam ni. Ha. Okay. Kaki kena pi. Apa benda dia? Ayo. Lagi selok kah? Suri. Mu belajar kat mana? Mu belajar kat mana nari-nari gitu? Tak tahu dari kecil lagi pandai menari. Memang suka menari lah. Ha. Aku berani suruh nari pun sebab nari tarian tu lucu je. Kalau seksi tak berani. Sebab dia macam tu Thailand punya tarian tu. Dah, saja tu hege. Oh, dia lembut gitu. Oh. Dahsyat. Sekejap lagi. Ha. Lisa Blackpink buat. Benar. Lagu apa lupa lah. Tapi Lisa Blackpink ada buat lagu tu. Dahsyat. Ni EP kah? Ni EP lagu tu. Kita tahu. Udah dahsyat. EP kan. Tahu yang tahu. Sekejap lagi kita lawan fikir nak lawan berpak. Takut. Sekejap lagi dah. Sekejap lagi kita imbak balik dengan Pong pun kita lawan fikir berpak dah. Okey, boleh. Okey, baik. Terima kasih ajar kita. Bye-bye. Terima kasih. Macam mana badan dia boleh lembut macam tu lah? Aku tadi dia ada, aku malu lah nak buat. Dia dah tak ada, aku berani lah ajak. Macam ni, sengit gini, dan gila. Apa kerah no badan aku ni? Aku try sekali. Tarik. Badan pergi dulu. Tarik. Tarik. Badan pergi. Boleh lah guys. Ni siapa pula invite aku ni? Sorry, it's DJ.